Permohonan Universiti Malaya menjual 11 hektar tanah bagi membangunkan kondominium dan villa untuk tujuan komersial bakal memadamkan nilai sejarah universiti itu sendiri. Ahli Parlimen Padang Terap Muhammad Nasir Zakaria yang juga mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya menyatakan bantahan terhadap cadangan itu. Menurutnya, Universiti Malaya lebih mementingkan keuntungan berbanding peranan utamanya melahirkan para intelektual. Mereka memohon untuk menjual tanah ini dengan mendapat balasan 312 juta. Ataupun mereka akan diberikan pampasan adat tanah lebih kurang 200 juta bersama dengan sebahagian keuntungan daripada pemaju. Mana yang lebih tinggi? Dalam persidangan Parlimen, saya telah membangkitkan tentang persoalan ini yang seolah-olah lebih mengutamakan tentang pembangunan Universiti Malaya ataupun nak dapat hasil daripada penjualan tanah berbanding dengan beberapa fokus yang sepatutnya diberi perhatian oleh pihak Universiti Malaya sendiri. Paling jelas katanya ianya menjejaskan integriti dan peranan UM membina intelektual kelas pertama. Ini kerana UM akan hilang fokusnya sebagai institusi pendidikan dan akademik. Sudahlah, Universiti Malaya berdepan dengan kekurangan tanah. Pada masa yang sama ranking Universiti Malaya yang berudum jatuh sampai 200 lebih. Lebih penting katanya UM seharusnya menambah tempat kediaman supaya tidak berlaku lagi masalah pembuangan pelajar di kolej. Sehubungan itu, beliau berharap Kementerian Pengajian Tinggi tidak meluluskan permohonan penjualan tanah tersebut. Untuk rekod, projek berkenaan bakal dilaksanakan di bawah inisiatif sektor swasta oleh sebuah konsortium dikenali dengan nama PPC Min Glomax.